ringan bila kita datang satu. Hari pertama sesi petang, kita datang penuh harapan. Langkah kecil hati pun garang, kita boleh, kita benar. Hari pertama sesi petang. Jeram, 12 Januari 2026. Sesi persekolahan sesi petang 2026 bermula hari ini dengan suasana yang ceria dan teratur di SK Datuk Maharaja Lela. Seawal jam 12 tengah hari, murid-murid telah hadir bersama ibu bapa dan penjaga masing-masing, khususnya murid tahun 1 yang memulakan langkah pertama mereka di alam persekolahan. Warga sekolah menyambut kehadiran murid dengan penuh mesra melalui pelaksanaan Minggu Suai Mesra 2026 yang bertujuan membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Suasana sekolah kelihatan meriah dengan wajah-wajah ceria murid yang teruja bertemu rakan baharu dan guru-guru. Guru Besar SK Datuk Maharaja Lela dalam ucapannya menzahirkan rasa syukur kerana sesi persekolahan dapat dimulakan dengan lancar dan teratur. Beliau turut menasihatkan murid supaya sentiasa bersemangat dalam menuntut ilmu serta menjaga disiplin dan sasiah diri. Ibu bapa turut memberikan kerjasama yang baik dalam memastikan kelancaran hari pertama persekolahan. Secara keseluruhannya, hari pertama sesi persekolahan 2026 berjalan dengan aman, teratur dan penuh keceriaan, sejajar dengan hasrat sekolah untuk melahirkan murid yang ceria, guru yang bahagia dan sekolah yang bitara.